Salam sejahtera para pengembara jiwa dan pencari hikmah yang budiman. Selamat datang kembali ke saluran kami, tempat kita menyelami kedalaman tradisi, misteri dan kepercayaan purba yang membentuk kain rentang budaya kita. Hari ini, 4 November, bukanlah sekadar lembaran kalendar biasa. Ia adalah hari di mana tirai antara dunia kita dan alam gaib menipis. Sebuah hari yang penuh dengan bisikan takdir, janji perlindungan dan amaran bahaya yang tidak terucap. Adakah anda bersedia untuk memahami rahsia yang tersembunyi di sebalik setiap langkah dan setiap pantang larang? Setiap tanggal dalam sejarah manusia, dalam setiap peradaban, membawa serta kisahnya yang tersendiri, nafas tradisi dan bisikan kepercayaan yang diwarisi turun-temurun. Hari ini, 4 November, adalah salah satu dari hari-hari tersebut. Meskipun mungkin tiada perayaan besar yang secara khusus disambut di seluruh dunia Melayu pada tanggal ini, namun ia tetap merupakan satu titik dalam putaran masa yang mengajak kita merenung, berhati-hati dan mendekatkan diri kepada hikmah warisan nenek moyang. Ia adalah hari di mana energi alam bergerak, mempengaruhi takdir dan menguji keimanan. Dalam tradisi Barat, hari ini dikenali sebagai Hari Peringatan Santo Charles Borromeo, seorang tokoh gereja Katolik yang dikenali kerana kesucian, kerja amal dan perjuangannya menentang wabak serta membela golongan miskin. Kisah hidupnya, penuh dengan keazaman dan pengorbanan, sering menjadi inspirasi. Meskipun berbeza latar belakang keagamaan, nilai-nilai universal yang dipegang oleh Santo Charles seperti kasih sayang, belas kasihan, ketabahan dalam menghadapi ujian dan perlindungan dari malapetaka adalah tema yang bergema dalam setiap kebudayaan, termasuk di Nusantara. Di alam Melayu, kita juga sering mencari perlindungan, kesembuhan dan keberkatan melalui doa, zikir dan amalan-amalan kebaikan. Pada hari seperti ini, roh-roh kebaikan dipercayai lebih dekat dan permohonan hati yang tulus lebih mudah diperkenankan. Sama ada memohon kesihatan, keselamatan keluarga, kelancaran rezeki atau ketenangan jiwa. Ia adalah hari untuk memperbaharui ikatan kita dengan Yang Maha Esa dan dunia spiritual. Mari kita selami kisah inspiratif seorang tokoh yang sering dikaitkan dengan hari ini, Santo Charles Borromeo. Sebuah naratif yang mengajar kita tentang ketabahan dan pengorbanan di kala kegelapan. Lahir pada tahun 1538 di Arona, Itali, dalam keluarga bangsawan yang berpengaruh, Charles pada awalnya ditakdirkan untuk kemewahan dan kekuasaan. Namun, jiwanya merindukan jalan yang berbeza. Beliau meninggalkan kemewahan duniawi untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, walaupun mendapat tentangan dari keluarga. Pada usia yang sangat muda, Charles dilantik sebagai kardinal oleh bapa saudaranya, Paus Pius XVI. Ini adalah tanggungjawab yang besar dan pada mulanya, beliau menikmati gaya hidup mewah yang sering dikaitkan dengan jawatan tersebut. Namun, tragedi peribadi, kematian abangnya, menjadi titik tolak yang mengubah haluan hidupnya. Charles merenung, menyedari bahawa kekayaan dan status adalah fana. Beliau mula menumpukan perhatian kepada reformasi gereja, berusaha menghapuskan amalan-amalan yang menyimpang dan mengembalikan kesucian ajaran. Charles Borromeo menjadi Uskup Agung Milan pada tahun 1504. Pada masa itu, Milan adalah sebuah kota yang bergelut dengan masalah sosial dan moral. Dengan semangat yang berkobar-kobar, beliau memulakan reformasi besar-besaran bukan hanya dalam struktur gereja tetapi juga dalam kehidupan rakyat jelata. Beliau membina seminari untuk mendidik paderi yang lebih baik, menggalakkan pembacaan kitab suci dan menubuhkan sekolah-sekolah untuk golongan miskin. Namun, ujian terberat datang pada tahun 1576 apabila wabak
tahun melanda Milan. Wabak ini membunuh ribuan orang, menyebabkan kepanikan dan kekacauan. Golongan kaya melarikan diri dari kota, meninggalkan golongan miskin dan sakit menderita tanpa bantuan. Ketika keputusasaan melanda, Santo Charles Borromeo tidak berganjak. Beliau menolak untuk meninggalkan Milan. Sebaliknya, dengan penuh keberanian, beliau berjalan di jalan-jalan kota yang dipenuhi mayat, mengendalikan pengebumian, melawat orang sakit dan memberikan sakramen terakhir. Beliau menjual hartanya sendiri, termasuk perabot dan permata, untuk membeli makanan dan ubat-ubatan bagi mereka yang memerlukan. Beliau memimpin perarakan doa, membawa relik suci dan memohon belas kasihan ilahi. Dikala orang lain bersembunyi kerana takut jangkitan, Charles memakai jubah sederhana dan menyediakan penjagaan kepada mereka yang terpinggir. Kisah keberanian dan kasih sayang tanpa batas ini menjadi legenda. Dikatakan bahawa meskipun beliau terdedah secara langsung kepada penyakit yang sangat menular, Charles sendiri tidak dijangkiti. Ini dianggap sebagai satu keajaiban, bukti perlindungan ilahi atas kesucian dan pengorbanannya. Beliau bukan sahaja seorang reformis rohani, tetapi juga seorang pahlawan kemanusiaan. Apa kaitannya kisah ini dengan kita di Nusantara? Ia adalah cerminan nilai-nilai yang sama dipegang oleh semua peradaban: keberanian menghadapi musibah, kasih sayang sesama manusia, dan keimanan yang teguh di kala ujian. Santo Charles Borromeo mengajar kita bahawa dalam setiap kesulitan ada peluang untuk menunjukkan kekuatan rohani dan kemanusiaan kita yang paling murni. Pada hari ini, kita boleh mengambil inspirasi dari semangat beliau untuk berkhidmat, berkorban dan memohon perlindungan dari segala malapetaka. Alam sentiasa berbicara kepada kita melalui tanda-tanda, dan pada hari seperti Rosrok 4 November ini, bisikan-bisikan alam mungkin membawa makna yang lebih mendalam. Mari kita perhatikan beberapa petanda purba. Petanda cuaca panen. Jika langit di pagi hari terlihat merah pekat, itu petanda hujan lebat akan turun tidak lama lagi. Ini bukan sekadar pemerhatian cuaca, tetapi juga amaran untuk bersiap sedia menghadapi perubahan, baik secara fizikal maupun emosi. Hujan lebat dipercayai membawa unsur pembersihan, tetapi juga potensi rintangan. Bunyi burung gagak yang berulang-ulang dekat rumah pada waktu siang, terutama pada hari ini, diyakini membawa berita duka atau musibah yang akan menimpa keluarga. Gagak sering dikaitkan dengan alam gaib dan kematian, menjadikan suaranya sebagai pembawa pesan dari dunia lain. Jika daun-daun pokok tiba-tiba gugur dengan lebat, walaupun tanpa angin kencang, ia mungkin menandakan perubahan besar dalam kitaran alam. Mungkin musim yang tidak menentu atau hasil tuaian yang kurang memberangsangkan. Ini adalah seruan untuk berwaspada terhadap sumber rezeki dan sentiasa bersyukur. Penampakan pelangi setelah hujan singkat pada hari ini, walaupun jarang, dipercayai membawa keberkatan dan harapan baru setelah kesulitan. Pelangi sentiasa menjadi simbol janji dan keindahan, menunjukkan bahawa di sebalik setiap ujian, ada ganjaran yang menanti. Jika cuaca sangat panas dan lembap tidak seperti biasa, terutamanya pada waktu petang, ia mungkin menandakan adanya ketegangan atau panas hati di kalangan masyarakat dan dinasihatkan untuk bertenang dan mengelakkan pertengkaran. Cuaca yang tidak selesa sering dikaitkan dengan ketidakharmonian emosi. Bunga yang kembang layu dengan cepat pada hari ini menandakan sesuatu yang tidak kekal, sama ada kebahagiaan sementara atau masalah yang cepat berlalu. Ia mengingatkan kita tentang sifat fana kehidupan dan agar tidak terlalu berpegang pada perkara duniawi. Loh,
tiba-tiba muncul serangga perosak yang banyak di rumah, seperti semut atau anai-anai, tanpa sebab yang jelas, dipercayai membawa isyarat tentang masalah kewangan atau perselisihan dalam keluarga yang akan datang. Ini adalah amaran untuk memeriksa pondasi rumah tangga anda. Petanda rumah tangga kewangan. Jika pinggan mangkuk atau cawan pecah secara tidak sengaja pada hari ini, ia dipercayai sebagai tanda untuk berhati-hati dalam perbelanjaan atau akan berlakunya kerugian kecil. Pecah belah sering melambangkan sesuatu yang retak, sama ada harta benda atau hubungan. Menemukan wang shilling lama atau barang kemas yang tersembunyi secara tidak sengaja pada hari ini dipercayai membawa tuah rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini adalah hadiah dari alam semesta, menandakan pintu rezeki yang terbuka. Jika terdengar bunyi tikus berdecit kuat pada waktu malam di dalam rumah, terutamanya di sudut-sudut tersembunyi, ia adalah amaran tentang potensi pencurian atau kehilangan barang berharga. Tikus sebagai makhluk tersembunyi sering dikaitkan dengan perbuatan jahat yang tidak disedari. Mimpi adalah gerbang ke alam bawah sedar, seringkali membawa pesan dari masa lalu, masa kini atau petunjuk untuk masa depan. Mimpi yang muncul pada malam 04 November dipercayai memiliki makna yang mendalam, terutamanya yang berkaitan dengan perlindungan dan ujian. Mimpi pada malam ini, melihat air jernih mengalir. Jika anda bermimpi melihat air yang jernih dan mengalir tenang, ia adalah petanda kebersihan jiwa, ketenangan hati dan rezeki yang lancar. Ini menandakan anda akan melalui tempoh yang damai dan diberkati. Mimpi terjebak dalam lumpur. Bermimpi terperangkap dalam lumpur atau kotoran menunjukkan anda sedang bergelut dengan masalah, mungkin hutang atau konflik yang membelenggu. Ini adalah isyarat untuk mencari jalan keluar dan membersihkan diri dari beban tersebut. Melihat rumah roboh. Mimpi ini adalah amaran serius tentang potensi kehilangan, kerugian harta benda atau kehancuran dalam hubungan. Ini menyeru anda untuk menjaga apa yang anda miliki dan berwaspada terhadap ancaman. Mimpi terbang tinggi. Jika anda bermimpi terbang bebas di angkasa, ia melambangkan kebebasan, cita-cita yang tercapai dan kejayaan dalam usaha. Ia adalah tanda positif bahawa halangan akan terangkat. Mimpi bertemu orang mati yang tersenyum. Ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Sebaliknya, ia melambangkan kedamaian dan restu dari mereka yang telah pergi. Ia mungkin juga membawa berita baik atau penyelesaian masalah lama. Mimpi digigit ular. Walaupun menakutkan, mimpi ini seringkali berkaitan dengan pengkhianatan atau cemburu dari orang terdekat. Ular adalah simbol licik dan musuh dalam selimut. Berhati-hatilah dengan orang di sekeliling anda. Mereka yang dilahirkan pada 4 November dikatakan membawa takdir dan sifat unik. Mereka sering digambarkan sebagai individu yang memiliki jiwa yang kuat, berprinsip tinggi dan seorang pejuang. Mereka cenderung menjadi pemimpin semula jadi, bukan dengan mendominasi tetapi dengan inspirasi dan integriti. Yang lahir pada hari ini, sifat dan karakter. Individu ini memiliki keazaman yang luar biasa. Apabila mereka menetapkan matlamat, mereka akan berusaha sedaya upaya untuk mencapainya. Mereka adalah seorang yang setia, sama ada dalam persahabatan maupun percintaan, dan sangat menghargai kesetiaan dari orang lain. Mereka juga mempunyai kecenderungan untuk berfikir secara mendalam, seringkali menjadi penasihat yang bijak. Namun, mereka juga boleh menjadi degil dan keras kepala apabila mereka percaya sesuatu itu benar. Takdir dan kehidupan. Dalam perjalanan hidup, mereka mungkin diuji dengan cabaran yang besar.
sama seperti ujian yang dihadapi oleh Santo Charles Borromeo. Namun, kekuatan dalaman mereka membolehkan mereka bangkit kembali dengan lebih perkasa. Mereka mempunyai potensi besar untuk memberi impak positif kepada masyarakat, terutamanya dalam bidang keadilan, pendidikan atau kemanusiaan. Kejayaan mereka tidak semestinya diukur dengan kekayaan material, tetapi lebih kepada sumbangan mereka kepada kebaikan bersama. Mereka ditakdirkan untuk menjadi pelindung bagi yang lemah dan suara, bagi yang tidak bersuara. Dalam banyak budaya, hari-hari tertentu dikaitkan dengan nama-nama tertentu, membawa doa dan keberkatan kepada mereka yang menyandang nama tersebut. Walaupun tradisi ini lebih kuat di beberapa budaya berbanding yang lain, kita boleh merenungkan nama-nama yang membawa makna dan kekuatan pada hari ini. Mengambil inspirasi dari Charles yang bermaksud lelaki bebas atau lelaki kuat dan Borromeo yang membawa konotasi kemuliaan, kita boleh mencari nama-nama Melayu yang membawa makna serupa tentang kebebasan, kekuatan dan kehormatan. Istimewa. Nama. Mereka yang bernama Farouk, yang membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Kuat. Iskandar, pemimpin yang hebat, penakluk. Hafiz, pelindung, penghafal, atau Saleh, baik, soleh. Pada hari ini dipercayai diberkati dengan kekuatan moral dan keberanian. Karakteristik Saleh. Seseorang yang bernama Saleh, misalnya, digambarkan sebagai individu yang memiliki integriti yang tinggi, sentiasa berusaha berbuat kebaikan dan menjadi contoh teladan dalam komuniti. Mereka adalah seorang yang tenang, berfikir jauh dan mempunyai hati yang mulia. Mereka mampu menjadi penenang dalam perselisihan dan pembawa kedamaian. Mereka ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang dihormati dan diberkati, seringkali menjadi tulang belakang keluarga dan masyarakat. Pada hari istimewa ini, kita boleh melakukan amalan-amalan yang selaras dengan tenaga perlindungan dan keberkatan. Tradisi ini bukan sekadar adat, tetapi cara kita berhubung dengan alam dan spiritualiti, menarik masuk energi positif dan menolak yang negatif. 1. Ritual mandi bunga untuk pembersihan diri dan aura. Tujuan: untuk membersihkan diri dari energi negatif, menarik aura positif, meningkatkan seri wajah dan menenangkan jiwa. Dipercaya dapat membuang sial atau nasib malang. Apa yang diperlukan? 7 jenis bunga yang berbeza warna, misalnya mawar merah, melati putih, cempaka kuning, kenanga, orkid ungu, bunga raya, bunga kantan. Pastikan bunga-bunga ini segar. Air perigi atau air pahit bersih yang telah didoakan. Daun pandan yang dihiris halus untuk wangian dan penenang. Limau purut yang dihiris untuk membuang energi negatif. Secebis kain putih bersih. Bila dan bagaimana melakukan? Lakukan pada waktu pagi sebelum terbit matahari sepenuhnya atau pada waktu senja selepas asar di dalam bilik air. Campurkan semua bunga, hirisan daun pandan dan hirisan limau purut ke dalam sebaldi air. Sebelum mandi, niatkan dalam hati, "Ya Tuhan, dengan izin-Mu, aku mandi membersihkan diri dari segala kekotoran zahir dan batin. Semoga aura diriku bersinar, terhindar dari segala keburukan dan diselubungi keberkatan." Siramkan air bunga ke seluruh badan perlahan-lahan dari kepala hingga ke hujung kaki. Biarkan kelopak bunga jatuh membasahi tubuh anda. Semasa menyiram, bayangkan segala kekotoran dan energi negatif luntur bersama air. Jangan bilas dengan sabun atau syampu selepas mandi bunga ini. Biarkan parti bunga meresap ke dalam kulit. Apa yang dilakukan selepas itu? Keringkan badan dengan tuala bersih. Pakailah pakaian yang bersih dan terang. Kelopak bunga yang telah digunakan boleh dibuang
ke tanah atau air mengalir, bukan longkang, sebagai tanda mengembalikan kepada alam. 2. Selamat, majlis kesyukuran dan perlindungan. Tujuan untuk memohon keberkatan, keselamatan dan perlindungan daripada segala musibah bagi diri sendiri, keluarga dan harta benda, juga sebagai tanda kesyukuran atas nikmat yang telah diberikan. Apa yang diperlukan? Makanan yang dimasak secara tradisional, misalnya nasi kuning, ayam masak merah, kuih muih. Telah dibacakan doa, air yasin, tuan rumah yang ikhlas, ahli keluarga atau fakir miskin untuk dijemput, dan bagaimana melakukan pada waktu siang atau malam hari mengikut kesesuaian. Sediakan juadah dengan tangan sendiri jika mampu dengan hati yang bersih. Tetamu ke rumah. Sebelum makan, adakan majlis bacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang ahli agama atau ketua keluarga. Doa ini bertujuan memohon keselamatan, kesihatan, rezeki dan perlindungan dari bala bencana. Semasa doa dibacakan, semua yang hadir perlu mengangkat tangan dan mengaminkan dengan penuh kekhusyukan. Apa yang dilakukan selepas itu? Yang telah didoakan, kemudiannya dikongsi bersama, adalah amat digalakkan untuk memberikan sedikit makanan atau sumbangan kepada golongan yang memerlukan selepas majlis. Ini dipercayai dapat melipat gandakan pahala dan keberkatan. 3. Ritual pemasangan azimat pelindung rumah untuk menjauhi gangguan. Tujuan melindungi rumah dari gangguan makhluk halus, pencurian dan energi negatif yang cuba memasuki kediaman. Apa yang diperlukan? 3 helai kain kuning bersih. Kuning melambangkan kemuliaan dan perlindungan. Putih bersih. Garam kasar. 3 biji limau nipis. Selembar daun bidara. Bila dan bagaimana melakukan? Lakukan pada waktu maghrib, ketika alam beralih dari terang ke gelap, yang dipercayai menjadi waktu aktif makhluk halus. Ambil sedikit garam kasar, bacakan ayat kursi sebanyak 7 kali di atasnya, kemudian campurkan dengan perahan limau, nipis dan daun bidara yang telah diramas. Bagikan campuran ini kepada 3 bahagian. Bungkus setiap bahagian dengan kain kuning dan ikat dengan benang putih. Ini akan membentuk 3 bungkusan azimat. Gantungkan 1 bungkusan di atas ambang pintu utama, 1 lagi di sudut paling belakang rumah dan 1 lagi di tingkap bilik tidur utama. Semasa menggantung, niatkan, dengan nama Tuhan, aku pasang pelindung ini dari segala gangguan yang nyata dan gaib. Semoga rumah ini sentiasa aman dan diberkati. Apa yang dilakukan selepas itu? Azimat ini dipercayai berkesan selama 3 bulan. Selepas itu, ia boleh diganti dengan yang baru dan yang lama dibuang ke laut atau ditanam di tanah bersih. 4. Ritual memberi makan burung atau haiwan liar, amalan sedekah alam. Tujuan untuk mengumpul pahala, membersihkan rezeki dan menarik keberkatan dari alam semesta. Dipercaya dapat meredakan kemarahan alam dan membuka pintu rezeki yang tersekat. Apa yang diperlukan? Biji-bijian, beras, jagung atau sisa makanan yang sesuai untuk burung dan haiwan kecil. Niat yang ikhlas. Bila dan bagaimana melakukan? Lakukan pada waktu pagi atau petang di kawasan lapang seperti taman, tepi jalan atau halaman rumah. Taburkan biji-bijian atau letakkan sisa makanan di tempat yang mudah diakses oleh burung atau haiwan liar. Niatkan dalam hati, ya Tuhan, aku bersedekah kepada makhluk-Mu, semoga Engkau memberkati rezekiku dan menjauhkanku dari kemudaratan. Apa yang dilakukan selepas itu? Perhatikan jika ada burung atau haiwan yang datang memakan makanan tersebut.
dianggap sebagai tanda kebaikan anda diterima dan keberkatan akan menyusul. Lakukan amalan ini secara berkala untuk mengekalkan aliran rezeki dan kebaikan. Dalam budaya Melayu, makanan bukan sekadar untuk mengisi perut, tetapi juga memiliki makna simbolik dan peranan penting dalam setiap ritual atau perayaan. Pada hari seperti ini, walaupun tiada hidangan khusus yang dikaitkan secara langsung dengan 4 November, tradisi menghidangkan makanan yang melambangkan kesyukuran, kemakmuran dan perlindungan adalah amalan yang baik. Tradisi kulinari hari ini, nasi kuning. Hidangan ini adalah pilihan utama. Nasi kuning yang dimasak dengan kunyit dan santan melambangkan kemewahan, keberkatan dan kesyukuran. Warna kuning sering dikaitkan dengan diraja dan kebesaran. Ia biasanya dihidangkan bersama lauk pauk seperti ayam masak merah atau rendang. Nasi kuning sering menjadi tumpuan dalam majlis-majlis kesyukuran atau doa selamat, di mana setiap butir nasi dipercayai membawa doa dan harapan. Pulut kuning. Sama seperti nasi kuning, pulut kuning juga melambangkan kemewahan dan kesyukuran. Pulut, beras pulut yang dimasak dengan kunyit dan santan sering dihidangkan bersama rendang atau serunding. Ia melambangkan perpaduan dan kebersamaan kerana teksturnya yang melekit. Menghidangkan pulut kuning pada hari ini dipercayai dapat mengukuhkan ikatan kekeluargaan dan membawa rezeki yang melekat. Kuih muih tradisional. Kuih muih seperti kuih sari muka, lapisan hijau dan pulut putih, kuih lapis, lapisan berwarna-warni atau onde-onde berbola pulut berisi gula Melaka, melambangkan keharmonian dan kemanisan hidup. Menyajikan kuih muih ini adalah cara untuk berkongsi kegembiraan dan berharap agar kehidupan sentiasa manis dan berwarna-warni. Setiap lapis kuih lapis boleh diibaratkan sebagai lapisan-lapisan kehidupan yang perlu dinikmati dan dihargai. Air zam-zam atau air doa. Bukan makanan, tetapi minuman ini sangat penting. Air zam-zam atau air putih biasa yang telah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa tertentu dipercayai membawa penyembuhan, keberkatan dan perlindungan. Ia biasanya diminum pada permulaan majlis atau diberikan kepada tetamu sebagai tanda keberkatan. Setiap hari membawa bukan sahaja kebaikan, tetapi juga potensi untuk kesilapan. Dalam tradisi Melayu, pantang larang adalah amaran purba yang diwarisi untuk menjaga keseimbangan, menghormati alam dan mengelakkan malapetaka. Melanggar pantang larang ini, terutamanya pada hari yang berpotensi misteri seperti 4 November, dipercayai boleh membawa akibat yang tidak diingini. Pantang larang utama hari ini. 1. Pantang larang rumah tangga. Jangan duduk di atas bantal. Bantal dianggap sebagai tempat kepala, sesuatu yang suci dan peribadi. Duduk di atasnya dianggap tidak hormat dan dipercayai akan menyebabkan seseorang mendapat bisul atau penyakit kulit pada punggung atau bahkan kurang rezeki kerana menginjak kemuliaan. Ini adalah amaran untuk menjaga kebersihan dan menghormati barang peribadi. Jangan menyapu rumah pada waktu malam. Kepercayaan lama mengatakan menyapu rumah pada waktu malam akan menyapu rezeki keluar dari rumah. Selain itu, dalam kegelapan malam, debu yang disapu mungkin tidak kelihatan, menyebabkan rumah tidak bersih sepenuhnya. Secara mistiknya, ia dipercayai membuka ruang kepada roh jahat untuk masuk atau membuang tuah yang sepatutnya datang. Jangan berdiri di ambang pintu terlalu lama. Ambang pintu dianggap sebagai sempadan antara dua alam, dunia luar dan dalam rumah. Berdiri di situ terlalu lama dipercayai akan menghalang masuknya rezeki dan tuah serta boleh menjemput makhluk halus
atau energi negatif untuk singgah. Ia juga dipercayai boleh menyebabkan seseorang lambat bertemu jodoh. Ini adalah simbolik untuk tidak berada dalam keadaan tergantung dalam hidup. Membuang air panas ke dalam lubang, tandas atau sinki tanpa berhati-hati. Dipercaya bahawa lubang-lubang ini adalah tempat kediaman penunggu atau jin-jin kecil. Membuang air panas secara melulu tanpa mengucapkan bismillah atau isyarat meminta izin boleh menyebabkan penunggu marah dan membalas dendam dengan pelbagai bentuk gangguan atau sakit misteri. 2. Patang larang kewangan dan rezeki. Jangan menggunting kuku pada waktu malam. Selain alasan kebersihan dan bahaya tercedera dalam kegelapan, secara mistik dipercayai menggunting kuku pada waktu malam akan memendekkan umur atau membuang rezeki. Kuku, sebagai bahagian tubuh yang melindungi, dikaitkan dengan kekuatan dan keberuntungan. Membuangnya pada waktu yang tidak sesuai dipercayai mengurangkan perlindungan dan mengundang kerugian. Dan mangkuk kotor bertimbun semalaman. Ini bukan sahaja tidak elok dari segi kebersihan, tetapi juga dipercayai boleh menjemput kemiskinan dan kesempitan rezeki. Dapur yang kotor dianggap sebagai dapur yang tidak diberkati, menghalang aliran rezeki masuk ke dalam rumah. Ia juga boleh menarik makhluk perosak yang membawa penyakit dan kerugian. Jangan meminjamkan barang kemas kepada orang lain pada hari ini. Barang kemas, terutamanya yang diperbuat daripada emas atau permata, dipercayai memiliki semangat atau aura yang terikat dengan pemiliknya. Meminjamkannya pada hari ini dipercayai boleh membuang tuah pemiliknya atau memindahkan nasib baik kepada peminjam, meninggalkan pemilik dengan nasib yang kurang baik. Ini adalah peringatan untuk menjaga barang berharga anda dengan teliti. 3. Pantang larang sosial dan peribadi. Jangan menyanyi di dapur. Kononnya, jika seorang gadis menyanyi sambil memasak di dapur, dia akan berkahwin dengan lelaki tua. Secara lebih luas, ini adalah peringatan untuk menumpukan perhatian pada tugas yang sedang dilakukan, terutamanya ketika mengendalikan api dan pisau. Secara mistik, ia dipercayai boleh mengundang semangat yang tidak baik untuk mengganggu keharmonian rumah tangga. Jangan menunjuk dengan kaki. Menggunakan kaki untuk menunjuk seseorang atau sesuatu adalah dianggap sangat tidak sopan dalam budaya Melayu. Ini adalah tindakan merendahkan martabat. Dipercaya bahawa perbuatan ini boleh memurkai roh-roh atau orang tua dan membawa padah dalam bentuk penyakit kaki atau kesukaran berjalan. Ia adalah peringatan untuk sentiasa bersopan santun. Jangan membiarkan rambut basah dan tidur. Selain boleh menyebabkan sakit kepala atau selsema, secara mistik dipercayai membiarkan rambut basah ketika tidur pada hari ini boleh mengundang makhluk halus atau hantu untuk bermain dengan rambut anda atau membawa mimpi buruk yang mengganggu. Rambut, terutamanya bagi wanita, mempunyai kaitan dengan kecantikan dan semangat diri. Menjaganya adalah penting. Semoga dengan memahami tradisi dan pantang larang ini, kita dapat menjalani hari ini dengan lebih berhati-hati, lebih menghargai warisan nenek moyang dan sentiasa dalam lindungannya. Ingatlah, setiap amalan dan setiap peringatan ada hikmahnya yang tersendiri. Teruslah berhati-hati, teruskan belajar dan sentiasa berada dalam kebaikan. Jumpa lagi di episod yang akan datang.